Cerita sikit ai. Setakat ni pergi balik Perlis 3 kali 4 kali pepah, tak ada masalah. Pergi balik Perlis Oh gila. Lepas tu memang laju lah, newak suku lah. Minyak jimat sebab kita macam mana enjin ringan. Lepas tu power sikit pun dia dah pergi dah. Okey, daripada kalau kita pepah lagi dia okey lah, panas pun tak ada masalah. Okey. Daripada petrol jangan. Petrol jimat lah macam biasa. Betul sedia jimat terasa ada punya jimat tu. Lalu pakai kalau minyak hitam yang orang kata mahal je lebih tu. Dengan petrol kadang-kadang gearbox kita pun makan, tapi ni okey lah. Dia dah kering pun gearbox tak makan. Alhamdulillah. Okey kau bawa kena abang kan? Kan? Ni kali ketiga kau pakai. Kali ketiga. Kali ketiga tu kau. Kali ketiga kan. Dengan JTI kan. Okey. So tengok ni memang tak kenal air ni. Dia kenal. Dia dulu student, sekarang dia jadi cikgu. So mana-mana yang nak jangan lupa Roger, link dekat bio. Okey. Assalamualaikum. Gang, Assalamualaikum. Adik ai repeat lagi gang. Repeat lagi gang. Ai bagi lah testimoni sikit ai. Tak ada testimoni lah, korang pakai lah. Banyak kali cakap tak guna, korang pakai lah dulu baru korang rasa. Nanti korang faham lah apa benda kita orang cakap ni. Mahal ke murah? Murah je. Murah Dekat 6 bulan, 3 bulan sekali RM50. Murah lah. Apa dia cakap mahal? Lemah. Malah cakap banyak. Penat, jangan lupa follow, like, comment, share. Pasal bulan Ramadan ni, ini berapa Ramadan? 10 Ramadan. Penat nak cakap banyak. Badan tunggu hujan, tapi tak hujan-hujan pun. Berapa hari tunggu tak hujan, panas. Assalamualaikum gang. Hari ni jiran ni yang kali keberapa tak tahu. Dia servis dengan JTI motor ni. Tapi sebelum tu jangan lupa follow, like, comment, share banyak, okey? Sekejap lagi kita dengar dia punya review daripada jiran tu. Jadi nak hantar kat dia, kita tengok apa pendapat dia, apa yang dia rasa dengan dia pakai minyak ni. So jangan takut. Minyak ni daripada tahun 1997 lagi dah dekat Malaysia. Minyak semua sama, betul, minyak semua sama. Tapi yang beza dia adalah teknologi dia. Teknologi dia beza kan. Dia minyak semua sama, tapi teknologi yang ada dalam minyak ni berbeza. Dia tak sama dengan minyak lain. Okey. So, cycle ni untuk motor maksima 5,000 km kan. 5,000 km dia boleh pergi untuk enjin motor ni. Kalau percaya, nanti kita akan tunggu tuan punya motor ni cakap. Okey. Sebelum tu jangan lupa tengok video ni sampai habis. Okey. Sekejap lagi kita tunggu. Tengok dulu tuan motor ni motor LC kan. Motor LC. InsyaAllah. Ini jimat. Okey. Kalau korang ambil yang 4 liter lagi jimat. Yang 1 liter. Banyaklah testimoni untuk minyak ni. Korang habis 1 liter. Korang habis 1 liter kan. So jangan lupa follow, alright. Kita tunggukan review daripada tuan punya motor ni. Okey? Okey. Okey gang. Ni kita dengar kata pengguna dia. Tengok testimoni berapa kali lah. Tak banyak kali lah dah. Banyak kali. Ni customer dah tahun ketiga ke tahun keempat dah. Tak pernah tukar minyak hitam lagi. Minyak hitam lain setakat ni lah. Servis pun setahun 3-4 kali je. Memang jimat lah. 3-4 kali kan. Memang jimat lah kata. Jimat. Ni yang ni. Setakat ni lah nilai terbaik lah. Ya.
So memang tak ada masalah Alhamdulillah setakat ni masih okey. Oh, Walaupun setahun 3-4 kali je servis. jimat lah setahun 3-4 kali je tu. Jimat. Ingat buat setahun 2 kali pun boleh kot. Masih okey. Oh, Walaupun setahun 3-4 kali je servis. jimat lah setahun 3-4 kali je tu. Jimat. Ingat buat setahun 2 kali pun boleh kot. Boleh je tapi rugi aku. Itulah masalah. Okey gang. Okey. Itulah testimoni jiran kita. Okey. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.